yang membentuk menjadi kalam. Kita sebut juga lepas tu macam mana nak kenali apa? Nak kenali isim, nak kenali fi'il, nak kenali haraf. Kan kita sebut kan? Selepas tu habis kita bincang bab yang baru, iaitu berkenaan dengan i'rab dan juga al-bina. Kita ketahui apa dia kan i'rab, iaitu pertukaran belakang kalimat. Itulah dipanggil sebagai apa? Fungsi bagi ilmu nahwu. Iaitu kita apa? Mendetekkan. Adapun kita mengenal pasti perubahan ataupun ketidakperubahan bagi apa? Bagi belakang kalimat. Lepas tu kita dah ambil apa? I'rab. I'rab ada berapa jenis? Ada berapa? 4 jenis. Dah settle dah. Kemudian kita bincang panjang dalam 2 halqah, iaitu ma'rifatu alamat al-i'rab. Iaitu kita ketahui berkenaan dengan alamat-alamat bagi setiap perubahan i'rab yang kita ketahui pada bab yang sebelum itu. Kan, rafu' ada berapa alamat? 4. Nasab ada berapa alamat? 5. Khafad ada berapa alamat? 3. Jazam ada berapa alamat? 2. Settle alif pun. Boleh tu bang? Okey. Boleh mana? Settle tu. Lepas tu kita kata bincang detail lah. Okey, dhammah waktu jadi bila, fathah jadi bila, kasrah jadi bila. Tu. Nampak tak dia punya apa? Dia punya flow dia tu. Kalau antum hafal, jangan risau. Kan? Akan antum kuasai sifir macam apa? Antum kali 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 4, 8, 9. Macam tu lah. Boleh tak? Comok boleh dapat dah. InsyaAllah. Sekadar itu saja pada hari ini. Sekadar salah silap tu boleh diampun. Tidak cek. Kau pun dah tak?